Minta maaf mak, kita tak boleh kelik raya ni. Kita cuti 2 hari ya. Kelik pun sebuah salah. Kalau balik pun mak, 300-400 tentu dah minyak. Lepas tu lagi, jeng lagi. Lepas makan tengah jalan lagi. Lepas kelik kata wih kemuk 102. Tak sedap juga mak, kita tak kelik kali. Mak kata tak apalah, tak boleh kelik ke apa gitu. Nangis moh duk tangga tunggu anak-anak kelik. Allah mong siapa kira gitu moh. Takut habis pitih 300-400-500. Aku dulu kain sehar basuh kering tubuh tu ya. Makan hak aku dalam mulut aku tak tubik lagi wi makan kamu. Ayuh mong tu nak ayak wi membujuk lalu menentang patah, tak tahu kau hujan, tak tahu keribut, tak tahu kepanah, tak tahu orang maruh, tak tahu apa dia. Nak besarkan sehingga mu berjaya sehingga hari ni. Kabar-kabarmu nak kelik, jumpa mata 10 minit setengah jam ya. Sementara aku ni masih lagi celik mata. Sementara ayahmu masih ada lagi. Kabarmu boleh jawab takut habis pitih. Allah Rabbi ya Karim. Celaka mung malaikat Jibril kata. Ma ridallahu illa fi ridalil walidain. Keredaan Allah Ta'ala akan datang bila ibu bapa mu reda. Aku tak akan reda mu, Allah Ta'ala kata. Kalau ibu bapa mu tidak meredai mu. Mu berasa kerana kismu pandai. Mu berasa kerana kismu ngaji tinggi. Mu berasa kerana mu. Mu berasa mu pandai lebih pada ibu bapa mu. Walaupun ibu bapa